Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni Cik Nom nak share resepi yang memang ramai minta, iaitu ayam gunting. Bayangkan bunyi kruk-krap terasa panas bila gigit. Luar tu rangup berkerak, dalam pula juicy dan lembut. Rahsianya bukan sekadar goreng biasa. Ayam kita perap dengan seasoning yang padu, teknik brine. Kemudian kita salut dengan tepung khas bagi tekstur tu crispy yang crackly. Lepas tu, kita guna teknik double fry. First fry tu untuk masak dalam, second fry untuk bagi rangup yang maksimum. Bila dah siap, tabur pula dengan serbuk seasoning yang pedas, manis, berempah. Kita gunting pula panas-panas. Itu yang buat sekali makan, terus ketagih. Ini bukan ayam goreng biasa. Ini ayam gunting, style pasar malam yang premium. Jomlah kita buat. Okey, Cik Nom mula dengan pengenalan bahan-bahan serbuk rempah dan juga perasa yang kita akan guna. Ni serbuk lada putih. Korang beli yang paket macam ni je, lebih jimat. Yang ni serbuk bawang putih, serbuk paprika. Yang ni nampak sama, tapi lain, serbuk cili. Satu lagi bahan yang penting, serbuk pati ayam. Seasoning ni yang akan tambah rasa umami pada ayam gunting kita tu. Resepi ni untuk 2 keping dada ayam yang besar tapak tangan Cik Nom ni. Besar jugalah. Kalau dada tu kecil je, cukup untuk 3 ke 4 keping macam tu. Mula-mula kita belah 2, tapi jangan sampai putus ya. Cara ni dipanggil butterfly. Tapi ayam kena fully defrost. Kalau beku akan terputuslah bila kita belah. Lepas tu kita ketuk nipis lebih kurang setengah cm. Nak senang boleh lapik dengan plastik dulu ataupun baking paper yang non-stick tu. Senanglah kita nak ketuk dan juga tak melekat. Cik Nom guna je roller. Cik Nom potong lagi 2 setiap ketul ni sebab besar kan. Okey, yang ni untuk perapan. Dalam mangkuk, tambah setengah sudu besar chicken powder, 1 sudu kecil serbuk bawang putih, setengah sudu kecil serbuk lada sulah, garam, yang ni gula, 1 sudu besar sos tiram, sebiji telur dan anggaran 1/4 cawan air. Adunan basah ni akan jadi brine kepada ayam. Lebih moist lah hasil dia nanti. Gaul rata sampai semua kepingan ayam ni bersalut elok. Lepas tu perap sekurang-kurangnya 30 minit. Kalau lagi lama, 3 ke 4 jam ke lagi bagus. Jangan gopoh ya sikit perap ni. Itu yang bagi ayam kita tu berperisa dan juga juicy bila goreng. Sambil tunggu ayam tu perap, kita sediakan tepung salutan. Dalam mangkuk yang berasingan, sukat 1 cawan tepung ubi, setengah cawan tepung jagung dan juga 1/4 cawan tepung gandum. Tambah juga 1 sudu kecil baking powder. Yang ni nak bagi lebih berongga dan tak keraslah hasil nanti. Seasoning 1 sudu kecil lada putih dan juga garam sikit. Campuran ketiga-tiga tepung ni memang menghasilkan salutan yang terbaik. Dia nipis, melekat dan juga rangup. Okey, dalam mangkuk yang lain kita sediakan serbuk taburan, serbuk seasoning lah. Campur 1 sudu kecil serbuk bawang putih, setengah sudu kecil serbuk lada putih, 1 sudu kecil gula halus, garam sikit dan juga 2 sudu kecil chicken powder. Yang ni serbuk yang tak pedas. Untuk kalau nak tambah pedas, 2 je bahan. 1 sudu besar serbuk cili dan 1 sudu besar serbuk paprika. Boleh je korang nak mix sekali, tapi Cik Nom asingkan sebab nanti ada yang nak pedas lah, ada yang tak nak pedas. Gaul rata dan boleh masuk dalam botol shaker. Taburan ni kita boleh simpan dalam balang kedap udara. Nanti kalau ada lebih, boleh guna lagi. Okey, sekarang ayam dah siap perap. Ambil 1 kepingan ayam dan salut dengan campuran tepung tadi. Cara dia kita tekan perlahan-lahan supaya tepung tu melekat rata pada permukaan. Jangan tekan terlalu kuat, kita nak tekstur tu ada ruang nak berkembang. Korang boleh nak renjes-renjes air, nak bagi ada crackling tu. Kemudian salut lagi dengan tepung yang sama kalau nak tebal. Cik Nom tekan macam ni saja pun
dah cukup melekat elok. Buatlah kedua belah. Lepas tu angkat dan letak tepi. Suhu minyak kena dalam 170 ke 180 darjah Celsius atau kena pastikanlah minyak tu betul-betul panas sebelum kita goreng ayam. Ni penting supaya salutan tu melekat dan jadi tak berminyak. Goreng ayam dalam 5 minit aja. Lepas tu terbalikkan setiap 15 saat supaya warna tu keemasan rata. Api jangan terlalu kuat. Nanti kat luar tu hangus, dalam tak masak. Bila dah nampak macam garing sikit, warna pun kuning keemasan, boleh angkat dan teruskan. Biar seminit. Lepas tu korang masukkan semula dalam minyak yang panas. Kita goreng kali kedua selama lebih kurang 2 minit. Goreng kali kedua ni nak bagi ayam tu lebih crispy dan salutan tu kekal rangup. Gorenglah sampai habis. Nak letak lebih daripada 1 keping masa goreng pun boleh. Tapi jangan over sangat letak, takut suhu minyak tu jatuh. Bila suhu minyak jatuh, gorengan tu tak melekat. Semuanya Cik Nom dapat 4 keping daripada 2 ketul dada ayam yang besar tadi tu. Kalau kita goreng minyak sikit, ayam tu tak akan masak rangup sekata. Warna gorengan pun jadi tak konsisten. Dan sebab ayam ni nipis saja, kita tak perlu goreng lama-lama. Kalau lama nanti jadi kering dan tak juicy, tak sedap lah. Okey, dah siap goreng. Sekarang bahagian yang paling best, tabur dan gunting. Sambil masih panas tu, tabur serbuk seasoning yang kita dah sediakan tadi. Ayam kena panas waktu tabur ni, barulah melekat dan haruman rempah tu naik. Cik Nom buat 2 versi, satu tak pedas dan satu lagi pedas. Tapi bukanlah pedas sangat pun. Yang pedas ni memang nampak menarik lah. Okey, macam biasa Cik Nom nak recap tips penting. Yang pertama, ketuk ayam nipis anggaran setengah cm dan lapik plastik dulu supaya mudah nak ketuk. Kedua, perap sekurang-kurangnya 30 minit. Jangan skip step perap ni. Ni yang buatkan ayam kita tu berjus dan juga berperisa. Yang ketiga, tekan sekali sahaja kedua belah dengan salutan tepung dan korang boleh renjis air untuk efek yang berkerak. Keempat, goreng 5 minit sahaja dan terbalikkan setiap 15 saat. Kemudian toast 1 minit dan goreng semula selama 2 minit untuk lebih crispy. Dan yang kelima, taburkan serbuk seasoning masa ayam tu masih panas lagi supaya serbuk melekat dan juga naik wangi. Dah nama ayam gunting? Wajiblah gunting kan? Guntinglah kecil-kecil macam dekat pasar malam tu. Kerap rangup dia. Tak keras sangat tau korang salutan ni. Dia jadi light, crispy macam tu. Kalau hidang panas-panas kan dekat rumah Cik Nom ni, berebut sekejap aja licin. Korang kena cuba tau. Inilah ayam gunting pasar malam yang semua orang cari. Bahan nampak aja banyak, tapi duk pusing-pusing guna seasoning yang sama je. Korang jangan tak try tau. Selamat mencuba dan jumpa lagi. Bye.